Ada lift ke? Ada lift ke? Ni. Kenapa? Tak ada orang terkunci dalam rumah. Kunci? Dia terkunci dalam rumah. Oh, terkunci dalam rumah. Saya nak lift. Lift mana? Lift kiri ke? Okey. Kasih, terima kasih. Ikan lima. Nombor rumah Kemal? 5 5? 5 ini 1 7. Sampai cukup. Potong. 57. 5 7. Mana 57? Oh ni. So yang terkunci? Ni. Kunci tak boleh pakai kan? Bukan, kakak saya bawa. Kunci dia tinggal kat balai. Oh, dia dekat mana? Kerja dekat Berjaya Times Square. Oh. Nak pergi kerja ni. Saya nak pergi kerja lagi. Sangkut je. Foto sebelah sini boleh? Sok, masuk ke? Masuk. Masuk. Gitu. Okey, sekejap. Yang lagi. Jaga tangan. Macam dapat. Okey. Boleh. Tekan. Okey. Boleh lah, dia kecil lah. Bukan. Kotak nanti benda ni. Itu pun tu. Tergerak. So, aku pergi ambil apa dulu lah? Power. Kena try lagi. Saya try lagi tadi. Dia sini. Dia kecil. Tekan di bawah, tekan bawah ni. Tak boleh sebab dia nak masuk ke dalam benda ni. Dia tak grip gigi ujung dah. Aku pergi ambil dia. Boleh. Tak boleh eh? Ada kunci spare dah cik? Dia orang terkunci dalam rumah. Kan ada waktu ketakak dalam lift ke apa? Oh, sebab lift dia kan selalu lah. Betul. Lift ni yang problem kan. Dia kena guna ni benda ni sebab dia punya mangga kecil, tak boleh guna kaca. Saya nak foto. Dia tak masuk, dia kena guna benda ni. Sekejap tengok lagi. Okey, bang. Boleh tak? Saya gantinya jadi saya ganti naik atas. Saya poin.
Mata saya ingat. Tak boleh gerak. Apa mata dia? Nanti bagi tahu je mak. Kalau saya tak boleh guna. Mata saya ingat. Boleh tak? Okey. Mata. Tu dia. Alhamdulillah. Nanti bagi tahu mata macam mana dia. Ini dia. Tangga. Ya tu ni. Okey. So, okey sama. Okey, terima kasih.